Assalamualaikum. Alright guys, hari ni kita nak borak pasal Premier League untuk bulan Januari ni, untuk tahun 2026 ni. Nak borak pasal Premier League semenjak nak dekat Christmas sampai ke sekarang. Untuk aku kan, agak menjengkelkan dalam Premier League ni setiap minggu akan ada 10 game kan. Tapi minggu ke-17 ada 3 game draw, 18 ada 2 game draw, 19 daripada 10 ada 7 game draw, dan 22 minggu ni ada 4 game draw, termasuk Brighton 1, Bournemouth 1 pagi tadi. Ini bermakna untuk tempoh cukup 1 bulan, almost lebih 42% tau, match Premier League semuanya draw. Bagi aku ini semua tak normal dan agak tak bermoral juga ke semua liga lain macam Serie A, Bundesliga, La Liga, League One. Mana ada rekod sehodoh ni dalam sebulan. Premier League dah berubah jadi liga draw. Paling jubaka daripada total 60 game yang dimainkan dalam period ni, ada 9 game semuanya draw telur, 0-0. Dan antara tali barut telur dalam Liga Arsenal lah. Arsenal pecah rekod 14 tahun diorang sendiri dengan telur 2 game straight. Last round 0-0 dengan Liverpool. Minggu baru ni draw dengan Forest pula 0-0. Forest duduk nombor 17 Liga, cuma 1 win je dari 6 game lepas. Baru je kena singkir dengan Wrexham daripada FA Cup. Tetap itu yang Arsenal dapat 0-0. Declan Rice miss, Martinelli tunduk udang miss, Murillo dah buat mistake as a last man, Gyökeres sampai tak tercicit kena kejar balik dengan Murillo. Belakang Arsenal, Raya sampai jadi right back, header Saka kena save. Berapa banyak chance semua tak masuk-masuk. First half berapa banyak shot, 0 on target. Aku tengok Sean Dyche masterclass press berbudak Arsenal ni dengan 2 orang player tiap kali tau. Itu memang super. Tapi Arsenal undang dia macam gini. Dia kalau ada satu game dia orang tak score gol corner, gol-gol lain memang susah nak masuk sekali. Tapi cuba kalau ada corner, insyaAllah gol lain pun akan terjebak dengan sendirinya. Tak percaya kau tengok game Arsenal. Macam mana pun still Arsenal top of the league dengan beza 7 point. Walaupun ada yang tak nak mengaku, tapi faktor on goal daripada opponent tak berhenti waktu bulan Disember tu. Tengok tim lain pun sama-sama drop point tak berhenti. Itu fakta main peranan besar gila dalam situasi table sekarang ni. Dan malam ni Inter Milan dalam UCL, minggu ni, weekend ni MU dekat Emirates. Tak kisah apa pun yang jadi dalam minggu ni, dalam game Inter Milan ataupun game MU, Arsenal masih lagi selamat. Kalau Arsenal jadi tali barut telur, tapi Liverpool dia upgrade. Dia jadi tali barut telur dan king of draw. Pasal tak ada siapa yang draw lagi tinggi daripada Liverpool semenjak sebelum Christmas lagi. Nak lagi perit, Liverpool pecah rekod sejarah champion yang langsung tak menang-menang dekat home lawan tim yang baru promoted. Semenjak game Leeds yang salah marah sangat tu, Liverpool cuma recover secoet 4 game. Lepas 4 game dia jadi balik. Lawan Leeds telur, lawan Fulham draw, lawan Arsenal telur, dan ini lawan tim nombor 19 Liga si Burnley tu pun Liverpool kena ikat 1-1. Szoboszlai miss penalti lepas 5 tahun tak pernah miss. Tiang tu bukan main bergegar lagi kena. Dan minggu ni aku nak ucap terima kasih pada Florian sebab kalau bukan sebab gol Florian tu, menong aku tengok Liverpool. Meremang tengok shot sebadu tu. Dan terima kasih juga pada Konate lah, sebab sambil defend sambil Konate sendiri try Alisson dalam waktu yang sama. Tak pasal-pasal Alisson kena save shot daripada member sendiri. Burnley punya gol pun shot bukan main straight daripada tepi. Tapi betul lah mengikut apa yang aku tengok, match lawan Burnley ni memang masing-masing gian nak menembak je kerjanya. Aku pun tak tahulah, dekat 40 shot tapi 2 biji je skor. Nak jadi apa? Minggu ni UCL Liverpool akan jumpa dengan Marseille dan weekend lawan dengan Bournemouth. Dan game Bournemouth ni mungkin salah ada balik. Tapi Bournemouth Bournemouth ni dia tak ada semenyor pun. Dia tetap 2 game dia orang skor 4 biji gol. Newcastle pun merana nak menang FA Cup baru ni lawan dengan Bournemouth. Dan Bournemouth ni dah 8 game straight dia orang tak pernah tak skor. So nak tengok slot mengslot ataupun slot kena slot minggu ini. Chelsea selepas beat Barcelona, selepas Estevao disamakan dengan Lamine Yamal, selepas Chelsea menunjukkan ciri-ciri world class dalam satu game. Selepas daripada itu, dalam 10 game Liga latest, Chelsea 2 kali je menang. Dan kemenangan kedua tu datang dalam first match Liga Rossoneri dekat Chelsea. Sejujurnya macam mana Brentford boleh tak skor sebiji gol pun dalam match ni. Memang buat aku murung betul tengok Brentford tu dia spam attack sana sini atas bawah tau. Tapi yang skor siapa? Chelsea. Shader tu aku rasa dia memang mengsyari-shader Berapa banyak kali depan gawang free goal Chelsea dah bagi dah pun tak nak juga dia skor. Benda boleh shoot tak nak shoot, and then hasil Kayode clear bola macam budak umur 1 tahun tu, itulah punca gol Joao Pedro. Tapi memang bila tengok balik 3-4 kali, memang Kayode Brentford tu memang cara dia main dah macam budak umur 1 tahun tau. Albongok betul. Jensen pun sama, depan gawang rimbat macam tak cukup makan. Second goal Chelsea pun berpunca daripada hasil level tak makan defense Brentford tau, yang cuma perlu buat basic passing sesama sendiri sahaja, itu pun tak mampu. Overall
overall Brentford dengan level main macam orang tak makan memang deserve untuk kalah. Dan Chelsea is okay, laki pun laki lah. Janji harap jadi semangat untuk new era dengan Rosinho again walaupun main buruk. It's a good result untuk Chelsea. Dan UCL minggu ni lawan Pafos, so turunkan budak akademi pun tak apa dah rasanya tu. Weekend Crystal Palace, tim yang dah 3 game straight tak berhenti draw lawan Chelsea. Tapi Crystal Palace lagi nanya kelab yang pernah duduk nombor 3 Liga season ni. Tahun 2025 menang FA Cup, menang Community Shield, tapi melingkup dia jual Eze, jual Gehi sebelum game. Mateta nak dia jual, Oliver Glasner confirm caw. Jawabnya kalau macam gini aku cakap, kita boleh tengok Atok Roy kembali silap ni. Crystal Palace tu dah 10 game straight tak menang-menang. Paling jubaka lawan tim 6 tier yang tak ada dalam kelompok Liga. Macclesfield FC, Crystal Palace kena sikir 2-1. Come on lah Crystal Palace, engkau kalah dengan budak amatur. Kelab yang beza 117 table lagi rendah daripada kau. Centre back Macclesfield tu aku cakap, kalau kau nak tahu, dia adalah cikgu pendidikan jasmani tau. Captain Macclesfield tu, dia tolong member dia bisnes lilin tau. Centre forward Macclesfield tu, kau tahu siapa? Influencer Umangai. Crystal Palace bila aku ingat balik kekalahan tu, patut dia orang relegate diri sendiri tau. Ambil Atok Roy balik pun tak jalan macam ni. Menyirap. Kalau kau dengar cerita Crystal Palace tadi dah menyerap dah. Ini lagi menyerap. Siapa lagi kalau bukan Spurs? Spurs ni aku rasa diorang patut swap profession diorang jadi doktor lah. Player injured masih lagi jadi klub paling tinggi total injured. Baru je jual Brandon Johnson pergi ke Crystal Palace. Padahal Spurs dengan Palace sekarang ni dah macam tak ada beza. Paling kelakar, Bournemouth 11 game straight winless, jumpa je Spurs terus menang. Minggu ni West Ham yang dah 10 game straight winless, jumpa je Spurs, automatic terus menang. Sebab tu aku cakap, kalau ada tim yang rasa dah lama sangat tak menang, tak apa, jumpa je Spurs, insyaAllah menang. Aku cakap apa? Doktor Tottenham ni pasti ada obatnya. Spurs semenjak bulan 11 menang dalam Liga 2 game je weh. UCL malam ni jumpa Dortmund, weekend ni Burnley, dan dalam tempoh masa bulan 2 tak lama je lagi Spurs kena jumpa MU, City, Newcastle, Arsenal. Tak berhenti dalam tempoh 1 bulan. Jujur cakap, aku kalau Newcastle ke Chelsea ke MU ke, insyaAllah dalam waktu yang singkat ada je penawar dia sedikit sebanyak. Tapi Spurs last season nombor 17, sekarang ni nombor 14. Dah 3 season kelab ni jadi hospital Tottenham tak berhenti. Pakai player lama pun hospital, beli player baru masuk pun hospital, ganti manager pun hospital. Jam. Manchester United selepas fenomena berangkai yang berlaku semenjak New Year ni, Amorim kena sack, Ineos, Glazer dan sebagainya, aku rasa fan-fan Manchester United deserve untuk gembira dan ketawa sekejap. Jujur aku cakap, memang dah reda. Aku tak peduli MU seri ke kalah ke dalam Manchester Derby ni sebelum match ni jadi. Tapi bila tengok daripada start game sampai ke sudah, Manchester City tu main lagi huduh daripada Grimsby Town, dan MU pula main dah macam prime MU balik. Aku cakap, ayuh gunakan kesempatan ini. Lawan Manchester City sepanjang 90 minit, City memang level kena cekodok je. Aku sendiri tak faham tah daripada mana kamikaze selevel itu meresap dalam diri player MU ni semua. Off ball movement tepat, on ball movement tepat, drilling diorang semuanya on point. Lightning counter attack super, Mumo balik, Ahmad balik, MU return to the best. Bila dua player AFCON ni ada, 3 kali skor gol mudah tapi semuanya offside. Memang masuk secong 8 pun terus skor pun dikira offside juga. Sememangnya MU senang-senang boleh skor lebih daripada 4 ke 5 gol lawan City tapi tak ada hal. 2 gol pun 2 gol lah. Performance macam gini memang memberi kepuasan pada kita yang menonton. Come on lah, John Terry pun seronok tengok MU. Ini kan fans sendiri. Walaupun Dalo masih lagi bodoh tak menentu, nyaris rekat seawal 11 minit tu satu. Dalo serang macam bongok, defend pun macam bongok. Aku memang tak perlu nak memperbesarkan benda yang kecil, tapi apa yang Dalo buat semenjak 2 menjak ni memang tak jauh daripada level Durjana. Dan dia punya bongok tu, kalau kau nak tahu, dia menyempat ke tak, dia sepak tangan laman tu. Sejujurnya banyak benda yang positif dalam match minggu ni, lagi-lagi bila first game carry in charge Manchester Derby pula tu against City yang baru je spend lagi 100 million dalam seminggu pula tu, dengan kepala Maguire sempat kasih gegor tiang gol opponent. Aku puas. Sejujurnya aku tengok Maguire start pun aku dah rasa peak dah. Ingat senang kau nak tengok Licha dengan Maguire start sama-sama dalam satu game. Aku cakap barang rare mat. Lagi-lagi yang kepala besar tu yang tak baby injured je. Walaupun MU tu aku setuju, diorang pun sama-sama kaki draw juga. Draw dengan Bournemouth, dengan Wolves, dengan Leeds, dengan Burnley, tersingkir daripada FA Cup lawan dengan Brighton. Tapi paling jubaka dekat game ni Man City lah. City termasuk game derby, dia dah 4 game Liga straight tak menang-menang tau. Ini pun penyumbang kepada tali barut seri kat diorang ni. Drop total 9 poin semenjak masuk tahun baru. City cuma ada 1 je on target. Haaland selaku top scorer Liga cuma sentuh bola 2 kali. Ceki kena cekodok di tengah padang. Bernardo Silva kena bully dengan Maguire
macam Silva tu, adik-adik dia. Walaupun Dalot bermain untuk City, tetap City terus huduh sepanjang game Tak ada plan, tak tahu nak main bola ke nak main badminton. Dia punya level pening nak menghadap MU yang daripada tadi counter. Seingat aku, memang Donnarumma seorang je yang perform. Donnarumma buat 5 kali save. Sedangkan Saini Laman makan gaji buta, tak ada kerja kat belakang. Yang Dogu score tu punya pemalas play City, tak nak challenge langsung. Akhir menung. Senang cerita, ini the worst overall rating performance daripada Man City tau. Selepas kena dengan Arsenal 5-1 awal tahun lepas. Memanglah total je 2-0, tapi dia punya melaut teruk gila weh. City aku rasa diorang akan return macam biasa soon. Sebab come on lah kan, berapa banyak pula City spend, takkan tak elok semula. Tapi MU ni memang aku happy, tapi aku tak nak hypekan sangat, seronok sangat. Sebab baru satu game je kan carry in charge. Cuma kalau nak tengok benchmark sebenar yang MU patut perform, itulah dia, game itulah. Lagi-lagi bila tengok banyak kali peluang yang secoet lagi confirm score tu banyak sangat, aku rasa memang itulah gaya yang MU patut main. Sebab aku ni dah banyak kali tengok tau, dah banyak kali kena sebenarnya. So berhati-hati, sebab pattern main ikut mood ni aku dah tengok lama dah. So dugaan seterusnya tak payah tunggu lama. Minggu ni Arsenal dah mari. Kalau tengok pada last game jumpa Arsenal, MU ada 22 shot, 7 orang target. Minggu ni apa nak jadi. Asal jangan Maguire tak turun sudah. Come on lah, bullet header kot, bullet header. Dia seorang je ada. Itu yang sayang lebih tu. Mana-mana yang baru tengok first video, make sure korang tekan subscribe atau dekat tepi tu, like, share. See you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.